Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi masak goreng rempah. Baik, first sekali kita panaskan sedikit minyak di kuali. Okey, Kak Zaidah nak goreng semua ni. Bawang 2 biji, kita dah hiris-hiris macam ni. Bawang putih, halia, lengkuas dan buah keras. Ini kita nak goreng bersama dengan lada. Saya nak masak ni 4 ekor ayam ya. Lada merah, lada hijau. 4 ekor ayam ni. Jadi dia banyak lah. Ya. Okey, kita masak dia sampai dia layu. Ya. Dia macam ni puan. Sampai brown. Kita nampak dia dah masak. Dia layu, dia lecuh, dia masak, dia dah bau. Macam ni kita angkat dia. Jangan sampai coklat, nanti kan lauk dia jadi coklat belakang. Saya masak ayam puan susah tanyalah. Memang saya akan masak ayam. Memudahkan saya kerja untuk masak ayam. Puan tak suka tak apa, gantilah apa benda yang you suka. Okey, nampak tu. Serai yang kita dah titik, daun salam, daun limau. Tumis sebentar supaya dia naik bau. Okey, sementara tu Kak Zaidah nak kisar yang ini. Bawang besar, bawang putih, bersama-sama tadi kita goreng buah keras, cili padi, cili padi hijau dan cili merah. Kita masuk dalam satu blender ni, kita nak kisar. Kalau puan dekat rumah, jangan buat macam Kak Zaidah buat sekarang ni. Puan kena sejukkan sebentar sebab ini panas puan. Sekarang rosak pula kan blender tu. Blender tu kan getah kat bawah tu. Keluar semua bau dia. Kita nak tumis pula. Yang kita goreng tadi kita dah kisar. Ni puan ya. Yang kita kisar ni tadi lada merah, lada hijau, cili padi hijau, lada merah hidup, bawang besar, bawang putih, lengkuas, halia dan buah keras. Okey, kita tumis sampai dia pekat. Okey, kita nak masukkan asam keping. Ya, kita masukkan asam keping. Puan, waktu proses menumis ni, you kena concentrate lebih pada menumis. Dah siap semua tumisan dia, dah puan rasa dah sedap bau, dah garing, baru kita cerita benda lain. Ya, yang ini proses ni kena buat. Tak boleh macam okey dah ni, boleh lah ni, tak boleh puan. Nanti tak sedap lauknya. Kurang sedap. Ya. Okey, kita dah naik cantik minyaknya tu. Saya nak kecilkan api, saya nak masuk rempah kari dan juga jintan putih. Ya. Kari ya, rempah kari. Okey, kita ratakan semua dengan yang kita dah tumis awal. So kita nak masukkan air. Kena letak air sikit. Kalau tidak nanti dia takut dia hangus ya. Kita letakkan air. Air ni saya ambil daripada blender ni tadi. Masukkan air sikit lagi supaya rempah yang kita masuk tadi dia masak. Dia kembang lah ya. Ya, okey, saya nak masukkan garam. Masuk garam pun kena hati-hati sebab nanti kita nak letak sedikit kicap. Kicap. Okey, kita nak masukkan ayam. Saya masak sekarang ni 4 ekor ya, sebab kita ada lebih kurang 40 lebih orang. Thank you untuk 2. Okay, kita balik-balik sampai rata. Okay, saya nak masukkan kerisik. Tak banyak, 1 sudu saja. So saya masak ni 4 ekor, so ada 4 sudu kerisik dekat sini. Okay, saya nak masukkan kicap sedikit saja. Kita pakai kicap manis. Nak bagi dia sedikit bau dan juga sedikit color. Bagi dia rata, biar semua masuk. Okey, kita nak masukkan sedikit air. Saya ni masak 4 ekor puan, air kena agak-agak. Okey, kita nak masukkan santan. Pada saya sedap, mungkin pada puan boleh lah, terpulang. Saya ni masak aja, nampak tu, saya masak seikhlas hati. Nak balik-balik pun takut merecik. Pelan-pelan saya. Okey. Sedap lauk dia. Sendiri masak, sendiri cakap sedap. Dah pun siap lauk kita. Okey, nampak? Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu masak goreng rempah buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.